Assalamualaikum Kak Ros. Salam. Ni colek. Colek apa yang ada kat sini? Okey, kita ada macam-macam colek kat sini kan. Satu yang Kak Ada bagi tahu, kita ada colek ni fish Ni fish cake. Rupiah. Okey, yang ni colek ayam. Yang ni soto, kita ada ikan, kita ada udang, kita ada ketam. Oh, banyak. Sotong dengan udang. Udang Udang malam ni kita ada special harga ni, kita bagi 3 ekor RM10. 3 ekor RM10. Oh, okey. Ketam dah tu. Ketam saja Baik. Okey, tu je. Colek ni Kak Ada menyiapkan untuk bulan puasa je Kalau bulan biasa kita tak ada dah colek ni. Untuk moreh colek ni kita start pukul 8.30 malam Sampai tengah malam lah. sampai pukul 12 malam Okey. Ini sayur dia Oh, okey. Ini dia punya salad dia. Okey, kita ada kerupuk tau. Memang kita kerupuk. Ini kerupuk ikan ni lah. Ya. Kerupuk ikan Lepas tu dia punya sos. Okey. Jadi kita bagi 2 bekas sebab banyak kita akan bagi 2. Okey. Terima kasih. Perut lembu lah? Ya, babat kalau kat babat. sini panggil babat. Okey. Ni apa? Ni paru. Paru, okey. Kita campur dengan paru, lepas tu kita akan bagi ni lah dia punya lepas ratus dia. Lepas ratus kan. Kita make up dia sikit. Okey. Lepas tu dia ada sos dia tau. Oh, tak sama tadi? Dia tak sama. Okey, boleh. Kita lihat perut ni. Okey, kita akan bagi ni. Ni dia punya sos. Oh, sos apa ni? Ni sos untuk colek perut. Okey. Baik. Oh, dia tambah kerupuk je Kak? Ya. Kita unikan dia lah. Okey. Colek buah kita ada macam-macam buah. Kita ada buah betik, kita ada buah mangga, kita ada jambu latu, kita ada jambu jambu air, ada nenas, ada kedondong, ada tempuang. Oh, okey. Okey, ni dah ada jeruk-jeruk juga Okey, boleh. Campur semua je? Ni untuk colek ni Kak Ada bagi harga dia RM8 satu bekas. RM8 penuh gitu? Ya. Wish. Ni apa? Ni jeruk, orang kata kalau Kelantan panggil dia cerumah. Cerumah? Buah cerumah. Ni buah pawit ni. Buah pawit. Ni kalau sini anggur, kalau Kelantan jabik. Okey. Okey. Lepas tu dia ada sos dia. Okey. Kepala colek buah dia. Okey. Ush. Dia punya Pekat-pekat gitu. ya, pekat-pekat akan rasa lemak manis dia tu ada. Okey. Terima kasih. Sama.